Tahukah anda perbezaan tentang kaedah perancang keluarga secara natural dan moden? Untuk natural method, dia ni bagus sebab kos dia sangat murah ataupun tak menggunakan kos langsung dan dia tak ganggu hormon. Tapi masalahnya bila menggunakan natural method ini, keberkesanannya agak kurang. Contohnya dalam 100 orang akan ada 24 orang yang akan mengalami kegagalan dalam perancangan keluarga. Untuk yang modern method pula, dia lagi bagus. Kenapa? Bila kita pakai perancang keluarga menggunakan teknik modern method, keberkesanannya ialah sebanyak 99%. Antara kaedah modern method adalah OCP, iaitu Oral Contraceptive Pill atau dipanggil pil perancang keluarga. OCP ini adalah sesuai untuk mereka yang berdisiplin. Kenapa? Sebab anda perlu makan ubat perancang keluarga tu hari-hari pada waktu yang sama. Kenapa? Sebab dia akan membuatkan keberkesanan ubat tu berada di tahap yang optimum. Sekiranya anda jenis susah nak makan ubat, kita ada option kedua iaitu IM Depo. IM Depo ini adalah sejenis perancang kehamilan yang mana kita cucukkan ubat hormon tersebut di dalam otot kita. Ubat ini akan berkesan selama 90 hari. Maksudnya, anda cucuk pada hari ini, 90 hari akan datang, anda akan cucuk untuk dos yang seterusnya. Sesuailah untuk orang yang susah nak makan ubat. Kita ada option ketiga dan keempat iaitu perancang kehamilan menggunakan teknik alat di dalam rahim dan implanon. Kalau anda nak tahu, komen part 3. Mesra lagi cepat, family kan ada.